Welcome back to my channel Jejaka Paling Selera. Asla sudah beli motor baru dan dia sudah bawa motornya pergi ride, pergi Hulu Langat, pergi Bentung. Jadi sekarang ini aku mau try motornya. Sebab jujur aku begitu, mungkin kamu tidak tahu, motorku dengan motor Asla sisinya lagi tinggi beb, lagi mahal, lagi tinggi. Alang-alang aku sudah jadi partnernya Asla, aku mau mempergunakan dia. Pergunakan dia dengan cara pinjam motornya. Oh my god, aku mau try motornya, aku mau pinjam, lepas tu mau bawa-bawa rakam-rakam gitu. Jadi, kenapa kejap? Oh, Asla tengah duduk. Jom. Okey, jom. Ni Asla. Boy, engkau. Asla, bolehkah aku mau pinjam motormu? Mau rasa-rasa kan motormu kan sisi tinggi lagi mahal daripada aku. Jadi motor Jadi kau mengaku. Hah? Jadi kau mengaku lah motor sisi lagi tinggi. Memang motorku sisi lagi tinggi, lagi mahal. Kau kan perempuan mahal. Ya. Again Pusing-pusing sini sejak area sini, area office. maksudnya kau nak try bawa dah. Try bawa rasanya selesa Suruh kau kah? try bawa kau tak nak cuba. Sebab takut, betul-betul baru. Ini barunya sudah, ini baru-baru yang tidak terlampau baru sudah. Oh iya, aku tak servis lagi 1000 km. Jadi aku kalau dah 1000 km kau nak servis. Nih, matilah kau. Nanti tuh motor langsung jadi semput tuh. Semput pas tu cabut-cabut giginya. Okey kau kalau kau buat dekat-dekat boleh kau. Boleh lah, aku open je lah. Hari tu Aiman pinjam bawa pergi semalam Jumaat. Pagi. Itulah kau murah rezeki sebab kau tak kedekut. Jadi boleh ya? Boleh. Aku mau rakam-rakam sikit, naik motormu mesti best. Nak aku rakam-rakam ke? Tak payahlah. Siapa rakam kau? Ada jak kamera aku bawa situ. Nanti aku letak di situ begitu. Ya, aku mau feeling. So ni konten bawa Bawa motor as. Kejap. Sebelum tu aku orang yang keberapa? Abi dah pernah bawa, Kabila dah pernah bawa, Luqman pernah bawa, Aiman pernah bawa. Oh, enggak Tuhan, aku di pembuang. Paling lambat. Alah, kau yang tak nak hari tu awal. Diorang ni pernah test lah motor aku. Pernah test bawa sini. So aku biarkan je lah motor aku punya kat office. Asyik aku Amri pun pernah juga. Awal-awal lagi dari pelawak aku ni, cuma aku yang takut sikit sebab terlampau baru kan. Coba lah di belakang tu. Terus mungkin nak sepak. Let's go. Okey, jadi spek mata sudah dipakai, itu bermakna ku naik motornya Asla. Mana motornya kah? Jap, mana motornya? Oh ini, bukan. Mana satu motor Asla? Oh ini. Inilah motornya Asla. Wah, cantik sekali ya teman-teman. Okey, macam kamu dapat tadi montage, itulah motor Asla. Cantik memang. Bisingnya. Okey, itu motor Asla. Ini motor Asla, itu motor atas siapa? Ini motor Asla. Kalau kamu tengok montage tadi, motor ini sangat sesuai dengan Asla. Sebab kenapa? Motor ini besar, Asla kecil. Jadi macam semut bawa gajah. Asla kan kurus, ramping-ramping, tapi cantik. Ayu. Indaklah dia ndak ayu, dia diva. Lepas tu cantik, dagu tajam, hidung mancung, bibirnya macam bibir bawahnya macam kacang, di bibir atasnya macam burung. Okey, jadi kita mau pasang in dulu Action Pro. Jadi nampak macam cantik lah video nanti. Supaya ada footage nanti kita bawa motor. Sebab nanti kalau aku suruh Asla yang rakam aku di belakang, nanti kamu cakap lagi bukan-bukan. Hayo tiada gap lah, tidak jaga iktilat lah. Okey, ini macam mana pasangnya? Oh, begini. Oh, okey. Nice. Oh, ndak senter durhaka. Di mana kah senter ini? Oh, di sini. Jadi kita pasang kamera, kita kasih hidup dulu. Okey, hidup sudah. Okey, nice. Kejap aku try dulu naik ya. Ngam kah?
Oh, ngam. Macam miring, Bang. Kenapa miring ini? Astaga. Sekejap, miring. Dia tak sentuh. Sini sikit. Gitu, Baraus. 2 hours later. Oke, nice. Barulah. Cantik. Tingginya motor si Aslan nih. Oke. Nice. Oke, jom kita kasih hidup. Dengarkah bunyinya? Jom kita bawa. Pusing-pusing sini Syah, tak payah pakai helmet dekat depan sini Jak. Bukan jalan raya. Jalan raya juga tapi bukan jalan besar, ya? Oke, jom. Hello, kamu dengar ke suaraku? He. Oke, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Takut! Motor baru! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya motornya. Sedapnya motornya Asla ini. Memang motor baru. Hai abang. Dia bang security. Oh Asla, cantiknya motormu ini membuat aku insecure dengan motormu. Oh Asla, ku jatuh cinta padamu. Motormu yang terlalu cantik membuat aku insecure. Sedapnya. Sekarang mau terasa. Macam mana ucap dengan dia ni gila. Suara memang motor baru lagi. Dia punya signal patah. Jalan lagi, aduh. Macam mana mau call Aslan ni. Sumpah aku takut weh. Assalamualaikum. Hello, mana kau? Sini aku. Selah. Kenapa kau nangis ke? Kenapa? Ni motor accident ya. Ya Allah. Kat mana? Kau kat mana? Sini je area office tu aku nak sangka kena accident. Tak, sekarang ni kau kat mana? Kat tepi jalan ke apa? Ya tepi jalan je ni cuma Bahaya weh. tak aku risau motormu gila. Signalnya patah aku tengok ni caklar lagi. Ya ampun. Sumpah aku nak sengaja weh. Kejap aku speechless. Macam mana boleh accident kau terlanggar orang ke apa? Ya, aku mau elak lubang bah. Aku elak lubang tapi aku terlanggar jual. Lepas aku terlanggar divider. Lepas tu baring motor ni. Ya, kau macam mana? Aku okey je. Cuma aku risau kau punya motor. Okey, kau tak lah fikir motor dulu. Motor ni boleh letak kat bawah ni je gila lah. Balik boleh buat. Kau luka ke teruk ke? Bahaya weh, motor besar jatuh. Aku rasa bersalah lah sebab motor baru. Pasal kau pinjam. Aku pun bodoh bah. Nak pandai pelan-pelan. Aku buat laju-laju tadi. Aku ada perasaan. Kau ni, tak apalah. Aku prepare je benda-benda macam ni. Tapi kau lah yang aku risau kalau apa-apa jadi. Kau baru patah tangan hari tu main bola. Lepas tu ni macam mana? Tak apa. Dekat juga. Dapat towing. Biar aku pergi sana. Kau tunggu turun kat di garaj. Kau tengok sendiri. Kau jangan duduk lama-lama tepi jalan tu. Bahaya kereta lalu lalang. Okey, baik. Okey, apa-apa call. Okey, baik. Aku sumpah rasa bersalah dengan Asla. Dengan motor baru begini. Tak tahu weh.
nak bagi kita hantarlah motor ni. Aku okey je kalau mau tanggungjawab semua salah aku. Tak apa, kita hantar je balik. Aku rasa asal okey je. Cuma aku yang rasa bersalah sikit. Bukan sikit, banyak. Kita baliklah pergi garaj sekejap. Sekarang ni motor Asla sudah dibawa pergi Kawasaki balik. Siap mau claim insurans sana. Tapi yalah, benda mau jadi memang jadi. Tak boleh lah. Aku anggap benda ni ujian untuk aku je. Tapi aku tak tahu kenapa ujianku ni kena tempiasnya dengan orang lain. Sebenarnya aku okey je kalau aku sendiri je yang hadap, jangan orang lain. Sekarang sumpah aku rasa bersalah betul dengan Asla sebab motor baru. Dia sayang with motornya. Aku boleh tak, aku nampak dia sayang motornya. Bukan alang-alang. Macam aku juga. Sumpah aku macam celaru Time aku bawa motor tu sumpah aku try hard betul untuk happy. Sebab tu lah aku rasa tadi aku mau buat konten tu, konten happy-happy apa semua. Sumpah aku takut mau bercakap dengan dia. Teruknya calar motornya. Tapi aku selalu cakap aku akan tanggungjawab untuk semua. Semua benda aku akan tanggungjawab. Aku selalu cakap dengan Asla. Yelah, aku tunggu Asla turun. Oi! Mana motor aku? Aku tadi aku bagi Kevin, cuma Kevin cakap dia nak berani mau buka bongkar-bongkar everything tu. Sebab takut sistemnya. Sebab tadi aku start, dia macam kelip-kelip dia punya lampu lampu display. Jadi takut ni baik dia hantar dekat Kawasaki dulu. Kau buat konten ke tadi? Tadi aku buat konten kan. Aku cakap aku mau konten yang pinjam motor kau rakam-rakam gitu. Lepas tu kau rakam sebelah tangan ke macam mana? Yang punca jatuh ni. Tidak, aku rakam guna ni aku punya Action Pro. Tapi aku betul. Tak tahu lah, aku rasa macam motor kau kan laju daripada motorku. Jadi aku mau try-try lah konon. Tiba-tiba ada yang lubang-lubang lopak depan sana tu, terlanggar. Jadi aku mau save. Aku save, terlanggar divider sebelah kiri. Jadi jatuh. Tu yang calar teruk tu. Ni, kau tengok ni gambarnya. Sumpah weh macam Ni. Caklah kau beset aku. Terus aku macam merasa bersalah gila dengan kau. Tapi kau okey tak? Aku okey je, cuma kaki je lah. Tak adalah. Aku memang nak drive motor tu. Signal tu tak apalah nanti ni. Nanti aku ganti signal. Sebab kau punya signal kan signal standard. Pakai yang macam kita orang punya. Nanti ubah. Tak pun pakai yang sama je nanti. Kau okey tak? Okey je weh. Dia kalau pasal motor tu, dia macam sebab aku memang tinggal motor kat sini. And aku macam open je, kalau siapa-siapa nak try bawa aku bagi je. And kalau bab-bab repair-repair ni aku percaya je korang sebab aku tahu korang macam mana. So kalau motor rosak repair tu aku sebab tak kisah. Tapi kau okey tak? Kejap. Cuma rasa bersalah Kau lah banyak, weh. kau lah banyak fikir ke pasal isu-isu? Tak payahlah banyak fikir. Tak lah weh. Itu baru sikit tu motor tu. Cuba kalau macam Aisyah bertembung dengan kereta. Ini kau memang jatuh sendiri kan? Kira masih lagi diselamatkan lah tu. Kalau bertembung dengan kenderaan lain, bahaya ni. Lah tak payah fikir pasal motor aku boleh repair benda tu. Asal kau okey, okey lah. Sebab kalau kau tak okey, aku yang tak boleh nak show konten aku ni nanti. Okey lagi klinik. Tahu lah aku risau kaki Klinik aku. lah. Di klinik. Kau ada bawa kereta kah? Aku bawa kereta. Tahu dia macam kalau lurus macam sakit. Takut bahagian lutut. Dia asal nak bawa kereta tapi dia degil jalan kaki juga. Sebab klinik tu depan office dia je. Kau tak dah jadi. Baru dah nampak macam umur kau 28. Dahus. nak aku papa tak nak pegang ni. Papa. Papa gini. Kita sangkut. Okay. Papa macam mana? Kira papa lah ni. Aku tak boleh nak letak kat bahu macam ni. Macam dah membantu langsung. Thank you Ini pertama kali aku senyum hari ini. Ketawa. Dahus. Buka thread sakitnya. Buka TikTok sakit. Ini mau buka Facebook kot ni. Tak payah tengok Kau ni aku delete kau punya thread tu. Untuk korang-korang asal dah delete thread tau sebenarnya. Asal akan download kalau asal rasa macam bakal-bakal dipuji, asal download. Sekejap. Sekejap.
Ya. Masih lagi nak buka pintu orang. Nah, itu dia. Dia mau daftar job. Orang risau ni punya lutut. Kenapa? Kalau lutut ni masak macam yang Harry tu. Kalau jadi macam Harry susah sikit lah ACL ke apa ke. Bahaya. Boleh masuk? Sekejap Kalau jadi macam tu memang nak bersukan pun susah. Ni aku boleh ikut ke tak? Tak boleh. Tak boleh ikut. Tak apa. Aku X-ray sekejap. Lepas tu yelah kan, consult. X-ray kan? Okay. Sorry ya. Fighting dah Siap. wis. Tak adalah. Okay, jangan. Macam nak teman Daus. Lepas saya faham je kalau X-ray ni memang tak boleh bawa kamera kan. Korang pun tahu kan. Apa pun Asla doakan semoga Daus cepat sembuh. Pasal motor aku tu kau tak payah risau, kau tak payah takut apa. Aku tahu semua tu boleh settle. Abang Ali boleh tolong repair, Kevin boleh tolong repair, anything. Semua tu boleh diganti, boleh dibayar. Tapi kau kalau apa-apa jadi, tak ada ganti. Dia risau tau. Aku sekarang ni super bercelaru. Benar-benar semua macam risau. Sedih pun ada, bersalah pun ada. Sebab kalau dia tak bawa motor aku, mesti dia takkan jatuh. Macam tu lah. So sekarang ni kita tunggu Daus punya keputusan X3 and anything. Korang tunggu je lah sekejap lagi, okay? Fighting out. Kata doktor tiada benda yang serius, cuma otot-otot kot. Saya tadi macam kena hentakan apa semua. Lutut alhamdulillah okey weh. Dia bilang bahagian bawah betis ni ini yang bikin sakit sebab dia terhampas dengan, tak tahu mungkin kau punya tempat duduk atau kau punya body motor tu. Kenapa? Tak ada apa. Pun Pegang kau depan ni elok-elok. Buat konten juga, tapi simple. thank you sayang. Tapi tak ada apa-apa weh. Kau Terima ni. kasih. Kalau nak boleh aku slay ni. Kita pasti slay kan. Yelah, terima kasih. Jom balik. Nak tu papa guna kotak lagi tak? Ya, tak perlu kot. Tak membantu apa-apa pun. Papa guna kotak. Sampai hari. Tak ada. Jomlah. Okay. Jom balik. Okay. Sayang. Kau lah. Kau tidur. Kau tu. Saya untuk diri sendiri. Jom. Macam tu lah kalau kau tak jaga diri and tak ada teman, tak boleh bayar pun. Berapa? Tak ada juga dia cakap apa-apa. Terus nak keluar weh. Tak. Terus nak keluar tanpa bayaran. Jom papa kotak ni. Oh, tu kau nak ni weh. Tak ni. Apa? Central office. Aku Ayo. tak tahu. Office Dah. belakang ni Thank you. Zeno. Sama. Is it? Ni bang beret. Jom. Aku bukakan pintu. Jom. Sebab planning hari kan memang nak shoot konten kau. Lah jadi konten. Jadi konten. Aduh, sumpah macam tak vibe konten. Baru je nak feeling-feeling. Mula-mula konon-kononnya sebab kan masih lagi hangat-hangat pasal ride-ride motor ni. So konon-kononnya nak buat konten Daus naik motor aku, nanti aku naik motor kau ke, Ya, pusing-pusing feeling-feeling kau. ke. Jadi gini ya Allah. Tapi aku bangga lah. Aku bangga dengan kau. Apa bangga dengan aku? Aku bangga dengan kau sebab Tiba bangga. time aku call kau tadi Ha. kena accident tu. Kereta. Saya selamatkan kau ni. Tu, Ha. kau tak risau pasal motor kau pun. Langsung tak nampak. Kau risau pasal aku. Thank you Asla. Thank you Asla. Daus, Thank you so much. aku jadi malu ni. Mesti abang Bangla tu rasa macam apa sih budak ni? Daus kejar aku. Kejar aku Daus. Macam zombie. Tak apa.
auto nampak macam zombie lah. Ya, aku tinggal pijak. Kesiannya. Ya, tak apalah Daus. Aduh. Sebab kita ni AI garat. So benda tu boleh baki anytime. Betul Nas. So aku tak kisah sangat kalau pasal motor ni. Sebab kita ada Kevin dan Abang Alif yang tahu pasal motor. Tapi kita tak ada orang yang tahu pasal tulang dan ubat-ubatan lah. Itu aku risau dengan kau tu. So as long as kau okay, then it's okay. Thank you Asla. Tak apa. Nanti yang repair-repair tu bayar Of course lah. Ingat cuma-cuma. Ingat cuma-cuma. Of course lah, nak mesti bayar balik. Simpan lah sini kamera. Orang nak pergi mana ni? Pergi atas. Apa helmet aku di luar ni? Helmet aku lah. Ada 3 dah helmet aku baru Ni helmet kau? Oh ni helmet aku. Ni helmet kau yang mana? Baru sampai semalam. Aku beli dekat TikTok shop. Bukan main tajam. Berat lah. Tapi cantik kan? So, ya. Itu je lah. Terima Daus. Terima kasih Asla. Apa aku boleh cakap, aku tahu kau sekarang macam mana. Masalah yang kau hadapi. Aku tak tahu nak tolong daripada segi apa, tapi aku boleh tolong ialah bagi nasihat yang baik dan juga kata-kata semangat je lah. Betul. Terima kasih juga sebab kau selalu bagi nasihat dengan aku. Kau selalu mempositifkan pikiran aku untuk tak payah ni, tak payah tu, tak payah tu. Just buat je. So terima kasih banyak sebab okay, kau bangkitkan balik semangat aku yang pernah pudar. Damn. Itulah. So terima kasih untuk itu. Dan ya, inilah konten kita. Konten accident motor, pergi klinik, Okay. menangis, feeling. Hayo! Ujian. Kau ni Ujian. kau kena semangat, okay? Jangan, don't let anyone make you down. Don't let anyone. Itulah ayat Of tu. course. Just semangat. And kau bersama aku, so aku nak happy go lucky je. Aku nak kita ni happy. Tak ada sedih-sedih, tak ada fikir orang kata apa. Nak buat apa buat je. Aku tak nak engkau takut sesuatu sebab takut orang cakap-cakap. Okay? Okay, Just boleh. do whatever you want because YOLO. YOLO? Apa tu YOLO? You only live once. Damn! So Betul, just betul, do betul. whatever you want cause kalau bukan sekarang, bila lagi? Yes. Sebab kita tak selamanya macam ni, kita tak selamanya duit masuk, kita tak selamanya orang kenal. Jadi kita just time ni lah kita untuk make money and make number. Weh! Aku tercirit ke tu? Weh! Yang ada kakiku. Weh, sumpah! Weh! Aku tercirit ke tu? Itu bunyi macam macam pipi bontot kiri, pipi kanan ni macam jijik lah dah. Tak. Dah jijik. Bakteria. Karbon dioksida. Kau jangan kata tak bau Wih. Tak bau, trust me. Okay, so yeah. Jangan Memang risau. kau siap kata-kata ni benci Kentut aku. pun tak bau dan ni. Sumpah Dan bau telur. untuk kau punya motor, jangan risau, aku akan tanggungjawab everything. Don't worry tentang tu. Dan ya, mungkin konten kita sampai sini saja. So yeah, I am the Inches And I'm the diva. and we are As Oh yeah.